Okey. Assalamualaikum, selamat petang, wang siang layau. Okey, tapak ni kita dah buat. Kita dah buat tapak ni. Cuma tak wedding kuat lagi lah. Okey, nanti cover-cover tepi kita tutup dengan jaring ni. Bagi lagi cantik sikit. Kita akan tutup dengan jaring. Mana tempat yang kita boleh tutup? Ini kita akan tutup dengan jaring ni. Bagi nampak cantik sikit. Kita akan tutup dengan jaring. Spring ni lembut sangat lah. Saya ni hammer dah berat. Spring lembut sangat. Okey, nanti kita dah siap tapak apa semua. Kita buka balik. Kita wedding kuat dulu. Baru kita cat. Kita cat, kita akan menggunakan spray. Spray gun ini kita sudah ada. Kita tak pakai nak cat tin dah. Kena tunggu beli cat dengan thinner lagi nak beli. Biasa pun dah ada. Okey. Lagi kita perlu cari bel. Bel dia ingat ambil yang 51. 51 A1 punya. Lagi apa? Spring ni dah ada. Spring untuk spring motor pun dah ada yang ni. Ini pun kuat ni. Ini kuat. Okey. Ini kita pakai sebuah motor punya lembut. Ingat nak beli lah. Kedai dia dekat Falim. Okey. Rasanya cukup lah sampai di sini. Apa yang kita nak ni lagi. Tapak base dia nak buat lubang lagi. Ni semua tak wedding kuat lagi ni. Kita baru tengok. Betul-betul bagi ngam. Dah ngam baru kita wedding kuat. Spring lembut sangat. Dia. Memang sedap ni nanti kalau jalan ni. Okey. Cukup sampai di situ saja. Assalamualaikum. Selamat petang. Wang siang. Ciao sin. Bye bye.